Selamat datang ke Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Hari perlawanan ke-18 untuk saingan Liga Super Malaysia di Ramadan yang ketiga ini. Kembali menyaksikan dua pasukan yang bertemu buat kali kedua di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Kelantan Deri Warriors selaku tuan rumah untuk malam ini berdepan dengan PDRM. Kini sepakan penjuru pula dari Syafiq. Juga mengenai kepala Pak Tesu. Pelencongan daripada Habib untuk mendapatkan Celestine. Farishah. Dawa Belia Rikasari. Konoi nak diteruskan. Faris diam dengan Tara ada peluang. Oh, satu peluang yang baik sebenarnya untuk Daniel Hakim. Beliau tidak diawasi. Tesu. Oh, bijak lari yang dilakukan oleh Azrul Ashraf. Ada ruang untuk Azrul Ashraf. Oh, cukup cantik. Beliau menyelinap masuk di celah-celah pertahanan Kelantan Deri Warriors. Dan umpanan yang berkualiti juga daripada kapten pasukan Pak Tesu. Dan akhirnya PDRM berada di hadapan. Satu time yang cukup bijak daripada Azrul Ashraf. Apabila ada ruang yang ditinggalkan oleh dua pemain pertahanan Kelantan Deri Warriors ini, Yole dan juga Yohanes Kandaimu. Dan beliau mengambil peluang tersebut. Mirul Afiq. Belakang semula untuk Albert Kang. Bijak kawalannya. Rempatan terus dilepaskan. Ada bola muntah. Namun reaksi yang lebih pantas daripada Hakim untuk melakukan tangkapan yang kedua itu. Satu percubaan yang baik juga daripada Albert Kang. Tengah berbahaya kali ini Enzo Celestine. Oh, terkena palang atau terkena tiang. Dan peluang kedua. Si rempatan deras yang dilepaskan. Sedikit kekalutan di situ. Pada awalnya hampir-hampir dapat disudahkan oleh Faris Diam dengan tandukannya yang mengenai tiang. Celestine Ashraf Alifuddin dapat diselamatkan oleh Hakim. Apabila rempatan yang dihasilkan oleh Ashraf sekadar singgah tepat dalam kedudukan yang cukup bersedia untuk Hakim. Mirul Afiq lampungan ke depan. Dan tiupan whistle panjang daripada Fuzil Saleh untuk kemenangan kali kedua buat PDRM dalam saingan Liga Super Malaysia. Dan kemenangan kedua ini juga merupakan kemenangan ke atas lawan yang sama selepas pada September yang lalu mereka turut menewaskan Kelantan Deri Warriors 3-1 di stadium yang sama ini, di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Dan malam ini mereka melakukan perkara yang sama untuk merekodkan kemenangan kali kedua dalam saingan Liga Super. Jadi keputusan masa penuh di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Kelantan Deri Warriors 0, PDRM 1.